Kemarin aku beli durian dengan beras pulut tapi lupa beli santan. Semalam aku beli santan tapi lupa pula durian pun dah habis. Jadi tak dapatlah makan pulut durian. Beras pulut ni aku nak buat apa? Malam tadi aku nak tidur pun tak boleh, bunga api sini, bunga api sana, orang duk sambut tahun baru. Sempena tahun baru 2026 ni aku ingat aku nak buat pulut merah. Makan pulut merah barulah ada ong. Aku dapat resipi pulut merah ni daripada adik sepupu bini aku yang dekat Shanghai. Nama resipi ni dalam bahasa Cina, Let Sticky Rice. Mula-mula rendam belas pulut yang telah dicuci bersih dengan beberapa asam keping dan sedikit berwarna merah. Lepas rendam, pergi tidur dulu biar ia semalaman. Esok baru masak. Esok pagi-pagi bangun sebelum matahari keluar. Mau sembahyang subuh dulu Selepas sembahyang subuh, baru kukus itu pulut. Selepas pulut masak, sediakan setengah kotak kecil santan, taruh sedikit garam dengan 3 sudu gula. Kalau mau manis lagi, taruh lebih lah. Kacau-kacau sampai garam dan gula larut. Lepas itu gaul dalam pulut tadi Gaul sampai rata dan pulut nampak berkilat. Lepas itu kukus lagi sekejap. Pulut sudah siap. Lu mau taruh daun pandan, tak mau taruh, lu punya suka Okey, pulut merah aku pun dah siap. Aku nak makan pulut merah ni dengan serunding ikan. Untuk buat serunding ikan, rebus beberapa ekor ikan. Ni ikan apa aku pun tak tahu, belakang dia ada belang-belang. Mungkin arapaima laut. Rebus dengan asam keping dan beberapa sudu garam. Air tidak perlu terlalu banyak, cukup sekadar tenggelamkan ikan. Kalau banyak nanti ikan tu berenang. Lepas ikan dah masak, boleh sejukkan. Yang ni pun aku buat malam tadi, senang pagi-pagi dah sejuk. Tak perlu nak tunggu lama-lama. Bila ikan dah sejuk, boleh asingkan isi dengan tulang. Lepas tu boleh blender bawang merah, bawang putih, cili kering dan sedikit halia. Kisar dengan sedikit air. Kisar sekejap dan boleh masukkan isi ikan tadi. Lepas itu kisar sampai semuanya hancur. Lepas semua bahan tadi dah hancur, masukkan sedikit minyak ke dalam kuali. Dan masak bahan-bahan kisar tadi bersama dengan gula Melaka, sedikit garam dan juga setengah kotak kecil santan. Masa ni boleh gunakan api yang besar dan jangan berhenti mengacau sampai ia sedikit kering. Selepas sedikit kering, boleh kecilkan api dan jangan berhenti mengacau. Kacau lagi. Kacaulah sampai ia jadi serunding. Kalau aku tak suka yang terlalu kering. Aku suka yang lembab-lembab sikit. Makan dengan pulut merah atau nasi impit, memang sedap. Kalau bagi kering lagi sikit, boleh buat inti karipak mini ataupun popiah simpul. Nak makan dengan nasi pun boleh. Maka siaplah aku punya Let Sticky Rice dengan selunding ikan. Barulah ada ong.